Sejauh mana kita kena belajar bab tauhid? Cukup sekadar kita yakin Allah itu satu dan melihat bukti pada alam sudah cukup? Jawabnya tidak cukup pada zaman sekarang. Belajarlah sampai kita mengenal Allah, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus. Kemudian kita belajar perkara-perkara yang merosakkan akidah. Kerana ramai sungguh, banyak sungguh ni benda yang rosakkan akidah. Ustaz cakap, doktor PhD cakap, doktor PhD cakap agama. Dia kata Tuhan itu jenis berjisim, jenis ada tubuh. Sesat dah. Padahal ramai orang share perkataan dia. Tuhan itu mesti ada jisim. Tiap yang hidup mesti ada jisim, mesti ada tubuh. Macam mana Tuhan hidup tak ada tubuh? Kataan itu kufur, keluar daripada akidah yang benar. Bukan orang ngisak cakap, doktor PhD. Seorang lagi tarah mufti ada. Dia kata Tuhan ini alam gaib. Makna kalau dalam bab akidah kufur, keluar daripada Islam. Kenapa? Kerana menisbatkan Tuhan sebagai makhluk. Alam ni makhluk. Apa makna alam? Ma siwa Allah, makhluk selain Allah. Alam ah. Dia kata Allah itu alam gaib, Allah itu makhluk gaib. Makhluk, alam makhluk ah. Mana jahil, mufti jahil lagi. Dah bayang ngisyak, lagilah jahil. Bayang mak repik, lagilah jahil. Seorang mufti, seorang PhD, doktor, jahil lagi. Itu makna belajarlah sungguh-sungguh, biar kita faham sungguh apa yang wajib, apa yang mustahil bagi Allah yang harus. Kemudian perkara-perkara, pandangan-pandangan yang menyesatkan yang terlalu banyak di akhir zaman ini.